Game GTA 6 dah boleh pre-order. Tapi sebelum korang pre-order, ini perkara yang korang kena tahu pasal game GTA 6. Perkara yang pertama, GTA 6 ditawarkan dalam dua pilihan iaitu Standard Edition dengan harga $340 dan juga satu lagi adalah Ultimate Edition dengan harga $420. Perkara kedua, GTA 6 ni boleh download bermula 12 November untuk yang dah pre-order dan korang boleh main game ni hanya pada 19 November 2026. Perkara yang ketiga, game GTA 6 hanya tersedia untuk konsol PS5 dan juga Xbox Series X dan juga S. Untuk platform lain, masih lagi belum diketahui. Perkara yang keempat, GTA 6 adalah disc free, maksudnya tak ada lagi versi fizikal. Sebaliknya digantikan dengan kod muat turun ataupun kod in the box. Perkara yang kelima, GTA 6 ni dilabelkan sebagai play best on PS5. Maksud game ni paling sesuai dimainkan dengan menggunakan konsol PS5. So itulah dia perkara yang korang kena tahu pasal game GTA 6. Persoalannya, adakah GTA 6 ni mampu menandingi atau mengatasi kejayaan GTA 5? Kita tunggu dan lihat.